A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang yang sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Terima kasih juga yang mana ulang-ulang tengok kisah-kisah dari akak. Hari ni akak nak sampaikan satu kisah seram. Kisah tentang ilmu hantu pokok pisang. Kejadian ni benar dan seram tentang ilmu hantu pokok pisang ni tau. Jom dengar kisah ni. Kisah ni dilalui oleh seseorang yang digelar sebagai Sazali, bukan nama sebenar tau. Sebabnya dia tak nak nama dia disiarkan. Jadi Sazali dia cakaplah kepada penulis kisah ni tentang apa yang dia telah lakukan dulu, dan janganlah diikuti oleh kita semua, oleh pendengar, penonton semua. Jangan ikut, sebab setiap perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala tu akan terkena semula pada diri sendiri. Sazali ni dia dah insaf dah dengan perbuatan dia tu. Kata dia lagi, kisah benar, seram dan misteri ni yang diceritakan hanyalah untuk dijadikan pengajaran buat kita semua. Kisah benar, seram dan misteri ni berlaku masa Sazali masih bujang. Masa tu dia terlalu mengikut hawa nafsu dan bisikan syaitan. Maklumlah kan, jiwa muda. Dia dah mempelajari satu ilmu yang terkutuk dengan menuntutnya hanya di blog tau. Blog yang memberikan bacaan-bacaan mentera, memanggil syaitan. Macam ni kisah seram dia. Sazali ni dia berusia time tu 16 tahun dan dia selalu je menonton video porno macam tu bersama dengan rakan-rakan dia. Sampai kan mereka sanggup ponting kelas untuk tengokkan video porno yang memberahikan mereka semua tu. Macam syok sangat, tak elok sebenarnya. Kisah seram ni terjadi ketika kawan Sazali ni, nama dia Syahir, bukan nama sebenar tau. Dia ajakkan diorang tu menonton filem tentang hantu pokok pisang. Sazali ni dia amat teruja lah bila tengok filem tu. Masakan taknya dengan menggunakan benang yang diikat dekat jantung pisang je boleh menyeru hantu cantik untuk ditiduri. Wah, memang Sazali jadi bersemangat lah nak cuba kan pada kaedah tu. Jadi Sazali dia tak bagi tahu rancangan dia tu untuk cuba benda kurafat tu kepada rakan-rakan dia yang lain. Petangnya tu, setelah diorang semua balik dari sekolah menengah kan, Sazali dia mulalah pergi ke cyber cafe, iaitu di satu tempat lah untuk bermain komputer game ataupun melayari internet. Setelah Sazali tu menempah meja dekat cyber cafe tu dengan bayaran RM2 selama 1 jam, Sazali pun mulalah bukakan blog-blog mentera, cara-cara nak panggil hantu pokok pisang. Pencarian Sazali ni berhasil tau. Sazali salin mentera tu, cara-cara nak manggilkan hantu pokok pisang tu dalam satu kertas. Sazali dengan rasa gembira sangat, terus je dia panggilkan Tokek Afat supaya menambahkan lagi waktu selama 1 jam lagi. Jadi kali ni Sazali bermain game komputer dekat Counter Strike macam tu lah. Memanglah best pada zaman tu. Memang game Counter Strike ni menjadi kegilaan anak-anak muda tau untuk bermain. Sazali memang jadi ketagih bermain game tu. Sampai kan Sazali menggunakan semua duit poket dia, duit simpanan dia hanya untuk bermain game Counter Strike tu. Yang paling best, mesti ada saja orang yang tak puas hati sebab dah ditembak awal-awal lagi dengan Sazali. Memang best lah pada muka. Sazali memang handal buat main game tembak-tembak ni. Setelah selesai saja, dia pun balik lah daripada cyber cafe tu. Sazali pun pergilah singgah belikan peralatan macam yang dibaca oleh Sazali, yang Sazali catat daripada internet tadi kan. Antaranya macam paku besar, benang warna merah, colok Cina, macam tu lah. Sesampainya Sazali dekat rumah, Sazali terus je mulakan operasi dia tu, bawakan peralatan yang dia beli kat kedai tadi. Sazali pun mulalah mencari pisang yang mempunyai jantung dekat belakang rumah dia. Mujurlah bilik Sazali berdekatan dengan pokok pisang. Memang senanglah kerja Sazali ni. Setelah puas dia mencari, di akhirnya Sazali adalah jumpa juga pisang yang mempunyai jantung. Lepas tu Sazali dia ambil paku, lepas tu dia cucukkan dekat bawah dahan pokok tu. Setelah tu Sazali dia ambil benang berwarna merah yang dah beli tu dan dia pun tarik, dia ikat dekat paku. Lepas tu lilitan tali tu Sazali ikat pula dekat jantung pisang tu dan teruslah
Sazali tarik dan masukkan dekat tingkap rumah dia lah. Untuk makluman semua, rumah Sazali ni jenis rumah kayu tau. Jadi tingkap bilik Sazali ni boleh terbuka dengan luas sebab menggunakan tingkap yang boleh dibuka tu. Istilah orang lama-lama dulu adalah daun tingkap macam tu. Kemudiannya Sazali tarik benang berwarna merah tu sampailah masuk ke dalam bilik dia melalui tingkap rumah yang disebut tadi. Bukan disebut, akak sebut, dia tulis tadi. Dan Sazali lilitkan di tiang katil macam tu. Tempat Sazali rehat, tempat Sazali tidur. Sazali pun tersenyum puas ketika dia melakukan perbuatan kurafatnya tu. Lepas tu kan Sazali pun masuklah ke rumah macam biasalah. Sazali makan malam bersama dengan ibu dengan ayah dia. Setelah selesai je makan semua, hari dah berangsur malam kan. Sazali pun dia baring lah dekat bilik dia. Dia tengoklah jam dekat tangan, dekat dinding dah menunjukkan ke arah pukul 12.30 malam. Lepas tu Sazali pun teruslah buka daun tingkap bilik rumah dia tu. Dia bukanya seluas-luas yang boleh. Sazali lepas tu dia ambil mentera. Dia mulai membaca mentera-mentera untuk memanggil hantu pokok pisang tu. Sambil tu Sazali ikat benang berwarna merah dekat ibu jari dia, dekat sebelah kanan yang dia lilit petang tadi, dekat tiang katil tau. Sazali menunggu penuh sabar lah time tu. Lama juga Sazali tunggu tapi hantu pokok pisang tu tak menjelma pun. Hinggalah sesaat Sazali tidur, tiba-tiba je Sazali merasa di bahagian ibu jari yang Sazali lilitkan benang merah sebentar tadi kan, dia rasa macam sakit sangat, macam ada sesuatu yang menggigit kat situ tau. Lepas tu kan Sazali terbangun dari tidur lah. Apa yang Sazali nampak masa tu adalah penampakan seorang perempuan berambut panjang dan berbaju merah menggerebang tau, sedang asyik menghisap darah dekat ibu jari kaki Sazali. Sazali terus je lah bangun, tapi secara tiba-tiba je perempuan tu muncul dekat depan wajah Sazali secara tak menjejak tanah macam tu. Apa yang Sazali tengok, wajah perempuan tu, ui, cantik. Tapi dalam-dalam cantik tu ada darah dekat mulut dia. Perempuan cantik tu renungkan dengan wajah yang amat berahi. Lepas tu dia melakukan sesuatu yang amat pelik tau. Dia pelukkan Sazali sepuas hati dia. Sazali tak dapat nak buat apa-apalah pada waktu kejadian tu. Apa yang dapat dirasakan adalah satu kenikmatan. Lepas tu kan Sazali pun tertidur kepenatan macam tu lah. Keesokan harinya Sazali pun terbangunlah dari tidur. Dia mendapati bahagian ibu jari kaki dia tu bengkak dan ada bekas gigitan macam darah Sazali ni dah dihisap kat situ tau. Tapi Sazali puas lah sebab apa yang dihajati dah tercapai. Masa dia nak pergi mandi sebab nak pergi sekolah kan, ibu dia yang berada kat dapur pun bagi tahulah kenapa badan Sazali berbau teramat busuk kan. Sazali terpinga-pinga tau. Dia ciumkan bau badan dia tapi tak ada tanda-tanda bau busuk pun. Ibu dia panggilkan ayah dia dengan segeralah time tu. Ayah dia pun bertanya pada Sazali, kenapa jalan terhencut-hencut dan kenapa bau busuk ni? Sazali pun menipulah ayah dia dengan mengatakan yang Sazali ni terkincit dalam seluar dan ibu jari kaki Sazali ni terantuk dekat bucu dinding macam tu. Ternyata kebohongan dia tu berhasil tau, sebab ibu bapa dia percaya masa tu. Keesokannya, masa malam yang kedua lah, Sazali dia buat lagi benda kurafat tu tau. Setelah dia baca mentera dan dia ikat ibu jari kaki dia dengan benang merah macam rutin semalam juga, Sazali pun dia menunggulah dengan penuh sabar kemunculan hantu perempuan pokok pisang tu. Tiba-tiba je Sazali tengok dari benang dekat depan daun tingkap bilik dia beralun-ralun tau, macam kita nak pancing ikan beralun macam tu. Dari benang tu muncullah kabus berwarna putih. Lepas tu kan dari kabus tu muncullah sesusuk perempuan berambut panjang mengenakan pakaian berwarna merah. Perempuan tu dia tersenyum pada Sazali tau. Hantu perempuan tu berdiri dekat hujung katil Sazali secara terawang-awang macam tu. Tak ada kaki ke tak nampak kaki. Dia lantas sahaja menggigit ibu jari kaki Sazali sama macam sebelum tu juga. Sazali pun teruslah menahan kesakitan masa tu. Agak lama juga hantu perempuan tu gigit kan, isapkan darah dekat kaki Sazali. Sazali tak dapat nak buat apa-apa pada waktu tu sebab badan dengan kaki dia rasa macam dah dikunci dan badan dia terus je jadi lemah tau. Dan secara tiba-tiba je ibu dengan ayah dia menerpa masuk dalam bilik Sazali. Sazali terkejut lah bila
kehadiran ayah dia tiba-tiba kat situ kan. Rupa-rupanya ayah dia ada bawa seorang ustaz masuk dalam rumah. Rancangan Sazali tu dah diketahui oleh mereka bertiga sebab ayah dia adalah seorang ahli AJK masjid dekat kampung mereka. Mungkin dia ada bertanyakan perihal Sazali pada ustaz tu ketika berada dekat masjid. Nasib baik tau. Apa yang Sazali tengok, hantu perempuan tu mulai bertukar jadi sangat hodoh. Mata dia tersembul keluar, gigi dia jadi tajam-tajam macam tu. Pakaian dia warna merah tu, tapi mengeluarkan bau yang sangat busuk tau. Merah-merah juga. Tak mengiurkan lah. Hantu perempuan tu terus melilitkan pakaian dia ke atas badan Sazali. Sazali terus saja jadi sesak nafas kan. Apa yang Sazali dengari ketika dia pingsan adalah suara orang mengalunkan azan. Rasanya itu suara ustaz yang datang ke rumah Sazali kot. Bukan kot memang. Sazali terus je pingsan time tu. Keesokan harinya Sazali terbangunlah dari pingsan. Sazali mendapati bahagian kaki dengan tangan sebelah kanan Sazali dah jadi lumpuh tau. Dia menangis semahu-mahunya. Lepas tu ayah dengan ibu ni tu pun datanglah pujukkan dia. Masa tu dia panggil ayah dia, ibu dia. Lepas tu ayah ibu dia datanglah. Ayah dengan ibu Sazali ni bersama dengan ustaz tu terus je datang menerpa pada Sazali dekat bilik tu. Ustaz mulai, dia bagilah air penawar. Lepas tu dia renjiskan air dekat muka dengan badan Sazali. Masa tu ustaz tu cakap pada Sazali tentang apa yang Sazali amalkan tu adalah perbuatan salah, perbuatan kurafat, menyekutukan Allah SWT. Ayah dengan ibu Sazali pun menangis tahu sebab sedih dengan perbuatan Sazali yang jahat tu. Sazali bagi tahulah pada ustaz tu supaya segeralah pulihkan kaki dengan tangan dia yang sebelah kanan tu yang lumpuh tu. Ustaz tu bagi tahu Sazali bahawa hantu Pontianak tu, Pontianak korang, dah meludah dan menghisap darah dekat Sazali dengan banyak sangat. Sebab itulah Sazali jadi lumpuh sebelah kanan. Kata dia lagi, pengamal ilmu hantu pokok pisang ni boleh je mati sebab pada setiap malam darah dia akan dihisap oleh hantu tu. Jadi Sazali terdiamlah bila mendengarkan penjelasan dari ustaz tu. Sekarang ni dan sehingga ke hari ini, tangan dengan kaki sebelah kanan Sazali masih juga jadi lumpuh korang. Mungkin akibat perbuatan Sazali tu bersekutu dengan syaitan tau. Sazali mula jadi malu dengan rakan-rakan sekelas dia dan keluarga dia. Terpaksa berbohong tau kepada guru, rakan-rakan dia, mengatakan Sazali ni menghidap penyakit lumpuh. Sazali nak berpesan, nak menyerulah kepada semua pendengar, semua penonton, janganlah antara kita yang terlalu mengikut hawa nafsu dan bersekutu dengan syaitan. Sebab setiap perbuatan pasti ada balasannya. Sesungguhnya Sazali dah bertaubat kepadamu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ampunkanlah segala dosa-dosa Sazali selama ini, insya-Allah. Semoga kisah benar, seram dan misteri ini menjadi pengajaran lah kepada kita semua yang ingin mempelajari. Kalau terdetik, jangan pelajari ilmu-ilmu yang kurafat ni, yang bersekutu dengan syaitan ni. Minta dijauhkan. Akan ada banyak lagi kisah-kisah benar seram yang mungkin korang nak kongsikan. Korang boleh emailkan kepada Cengkeh Channel. Jangan lupa korang untuk like, share dan subscribe. Dan tingkatkan amalan, kuatkan iman. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.